Okey, assalamualaikum geng. Nampak ni? Mantap ni. Ni 23G, ni 16G. Ini 23G, ini 16G. Okey. So turbo ni adalah turbo 4B sebelah TD05 Evo 10 Evo X 4B sebelah. So ni 23G kita buat. Yang ni yang asal 19 16G. Okey, cuba pusing kat belakang. Yang ni pusing belakang. Belakang pun kita besarkan Yang ni. Nampak tu kipas. Okey. Yang ni kita pakai G-Ready. Nampak tu dia punya blade. 9 blade TDOC SL2. So ni TD05 standard lah. Dia Evo 1, 2, 3 dengan 10 adalah benda yang sama lah. Cuma kalau ni dia beza lah. Okey. Ni dia punya flapper, actuator. Okey. So ni TDOC 9 blade dan ini adalah tu. Okey, cuba tengok pipe return. Dia sengit sikit ni. Pipe return kalau boleh jangan buat macam ni kalau buat macam ni possibility untuk leaking, berasap, berminyak macam ni. Memang possibility lah dia akan berminyak macam ni lah. Nampak? Ni disebabkan dia letak gam terlalu banyak. Okey. Nanti kita akan bagi gasket kat dia. Dia kena pakai gasket. Dia tak boleh letak gam. Kalau letak kena letak yang nipis-nipis sahaja. Okey, so ni. Okey, 23. So nak buat macam ni, Roger. Harga dia bermula 2,200 kalau nak buat spek macam ni lah. Okey, cuba pusing balik sekali. Tengok dia punya kipas beza. Nampak tu? Mantap geng.